Untuk tahun ni saya mengambil 2 hari untuk menyiapkan rangka daripada awal hingga akhir, dan selepas itu kita ada buat TOT, training of trainer. So kita ajar kepada mereka dan mereka balik untuk mengambil masa dalam masa sebulan untuk mereka ajar kepada anak-anak buah masing-masing. Dan selalunya pada 23 ataupun 24 kita dah mula berkampung, dan saya kena selaraskan balik, saya kena seragamkan balik kat mana yang cacat-cacatnya saya kena betulkan balik. Sebab yang join mereka bukan semua badan kerajaan, ada NGO, so ada yang volunteer. Benda yang terkurang sana terkurang sini saya kena perbaiki. Untuk sesi kami kita try untuk start gerak-gerak chorus. Untuk hari ini adalah proses training of trainer. So kita akan mengajar kepada semua jurulatih kumpulan supaya mereka boleh balik nanti dan diorang akan mengajar kepada anak-anak buah mereka. So ini adalah proses kedua. Proses pertama adalah daripada saya sendiri, saya akan mencari gerak, mencari ragam, saya standardizekan, dan hari ini adalah hari untuk saya mengajar kepada semua kumpulan supaya ketua kumpulan supaya mereka dapat dan diorang akan balik ajar kepada anak-anak buah mereka. Ni ni hujung lagu Sarawak. Elpai tadi da. Mana selok dia selok mana dia kena laju lah. Laju. Takut kalau kita tak fix dia jadi bersepah. Kalau kita tak fix takut dia bersepah. Faham betul? Pada tahun 2010 saya masuk di Pak Ngah Production. Pada asalnya memang saya sebagai seorang penari, tetapi arwah Pak Ngah dan Mak Ngah mengajar saya macam mana untuk menjadi seorang pereka tari, koreografer ataupun pengarah persembahan di satu persembahan berskala besar. Dan didukung juga oleh cikgu saya pada masa tu, Zulfaqar Awaludin yang dipanggil Belalam. Dia yang banyak support saya. Saya akan perhatikan dulu dengan saya jangan expect perfect sebab benda ni pun baru siap. So macam biasa. Depan 1, 2, 3 depan. Secara normalnya rata-rata semua pernah bekerja dengan saya, tak ada masalah. Sebab tu saya setiap tahun untuk Hari Merdeka saya tidak ada sebarang permasalahan daripada komitmen, daripada dia punya untuk mendapatkan gerak. Sebab mereka dah biasa dengan saya. Saya boleh dikatakan daripada 2012 sampailah tahun ni, boleh dikatakan setiap tahun saya yang handle. Ada beberapa tahun sahaja yang saya tak handle mereka. Saya rasa tak ada masalah untuk diorang bekerjasama dengan saya. Rata-rata memang kumpulan yang sama. Dan diorang boleh membekalkan dancer yang ramai, memberi komitmen yang baik. So sangat-sangat biasa. Setiap tahun memang masa diperuntukkan adalah 10 minit, tetapi macam tahun lepas 10 minit tu kita bagi kepada 2 persembahan. Satu persembahan cuci rasuah, satu lagi medley madani. Pada tahun ni kalau ikutkan sama 10 minit, cuma
kami mengambil langkah untuk tidak membuat persembahan yang panjang sebab kita takut, kita risau keadaan cuaca sekarang tidak menentu apa semua. So kami mengambil langkah untuk kita pendekkan persembahan kami pada tahun ini, maknanya daripada 10 minit menjadi 6 minit 28 saat, maknanya 6 minit setengah lah pada tahun ni. Itu tidak termasuk dengan pergerakan masuk dan pergerakan keluar. Kalau 10 minit dia semua termasuk pergerakan masuk dan keluar tu mungkin dia akan jadi lebih panjang. So pada tahun ni Ketua Pengarah Jabatan Budaya dan Kesenian Negara Cik Amran berbincang dengan saya dan kami mendapat kata sepakat untuk memendekkan durasi persembahan kami. Nak kita persembahan pentas tu tapi dibesarkan pada setiap orang memainkan peranan yang sangat penting. Pendapat saya dan pengamatan saya, progresnya agak laju sebab mungkin tahun ni saya reduce sedikit gerak sebab saya tak nak terlampau fokus terhadap gerak. Saya memainkan peranan slogan tahun ni, rakyat disantuni. So saya tak nak terlampau kita tu gerak tetapi budaya dan seni tu hilang. So sekarang saya untuk tahun ni dalam kepala otak saya, dalam diri saya nak highlight etnik satu kaum supaya dia seiring dengan kita punya slogan tahun ni lah. Kalau ikutkan budaya daripada berbusana. Kedua, kalau kita tengok dari segi penggunaan props, okey, dan yang ketiga tu memang tak lain tak bukan daripada lagu yang kita angkat lah. Walaupun lagu tu adalah lagu-lagu, boleh dikatakan kebanyakan lagu ni lagu-lagu yang viral terkini, tapi masih berpegang dan berpaksi pada satu-satu etnik. Itulah.